Akhir-akhir ini ana dan isteri sering bertengkar dan permasalahan utamanya adalah ekonomi. Ana menyedari kami kesulitan ekonomi dikarenakan kesalahan ana dahulu sering bergelut dengan riba. Ana sekarang sedang berjuang untuk memperbaiki ekonomi. Namun ana merasa isteri terkadang kurang bersabar dan sering menyalahkan ana terkait kondisi ekonomi kami. Mohon nasihatnya Ustaz. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Anbiya, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Kami menguji kamu dengan keburukan dan dengan kebaikan. Ada kadang-kadang orang yang diuji oleh Allah dahulunya miskin, selepas mengenal sunnah ekonomi dia membaik. Ada juga sebaliknya, dahulu ketika masa-masa jahiliah ekonomi dia luar biasa, selepas kenal dengan sunnah dia jadi bankrupt. Saya nak tanya kepada jemaah nak diuji jadi orang kaya atau jadi orang miskin? Jadi orang kaya kan. Padahal banyak orang tergelincir bukan kerana kemiskinan tapi kerana kaya. Dah lepas jadi kaya dia lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu bagi orang yang tengah diuji oleh Allah dengan kesempitan ekonomi, pertama bertakwalah kepada Allah bahawa rezeki kita takkan tertukar. Ingat, selagi kita masih hidup pasti ada rezeki kita. Kalau rezeki kita dah habis, pasti Allah akan matikan kita walaupun kita tinggal di istana yang terbuat daripada emas. So jangan buat benda-benda yang haram demi nak memperbaiki ekonomi. Takut kepada Allah, pasti wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan murahkan rezeki dari arah yang dia tak sangka. Allahu taala alam bissawab.